Lepas tu dia ambil hadis Ummi Habibah, dia kata Nabi SAW bersabda, sesiapa yang sembahyang dalam satu hari 12 rakaat sunat, akan dibina untuk dia, satunya dengan makna sebagai ganjaran, yakni ba' badaliyah ataupun muawadah bihinna. Satu lagi ba' tu dengan makna ba' sababiyah, dengan makna sebab. Dengan sebab dia sembahyang tu, Allah SWT binakan, bangunkan, buatkan rumah untuk dia dalam syurga nanti. 12 rakaat sehari. Banyak benar rumah kalau buat gitu. Kita dalam dunia ni nak rumah sebuah pun sibuk sepanjang hayat kerja. Kita kata boleh waktu je. Allah SWT dengan kemurahan dia, rahmat dia, dia beri mudah. Beri mudah. Hak ni hak ada sebuah ni pun nak tinggal. Lepas tu dia akan buruk, dia macam-macam lah boleh berlaku sesuai dengan keadaan dunia tu. Tetapi hak akhirat ni akan berkekalan. Situ. Jadi kalau buat ni mudah je kalau nak kira. Kalaulah dalam dunia ni boleh dengan sembahyang 12 rakaat tu jadi rumah. No. Maya belaka kali semaya belaka. Tapi tidak gitulah. Tidak gitulah. Hak ni di situlah keyakinan. Keyakinan sahabat-sahabat, orang dulu, orang-orang lain ni pun hak ikut Nabi yakin betul dia akan buat ni. Dapat rumah banyak lah saya rasa. Kalau kita ni ada Kuala Lumpur pun ada rumah, Johor pun ada, kan suka pergi dah. Pergi duduk sana rumah kita juga. Pergi duduk sana rumah kita juga. Kalau dalam dunia tidak suka. Bukan setakat dalam negeri tu. Pergi negeri orang putih pun ada juga rumah kita. Pergi negeri Arab pun ada juga rumah kita sendiri. Okay? Lega tu. Lagu mana nak dapat? Akhirat ni kalau nak kira tak nampak lah. Tak tahu mana nak. Dunia ni nampak boleh buat. Tapi dengan kita buat amalan ni Allah SWT buat. Dia akan menjadi kenyataan. Itulah kelebihan sembahyang sunat. Itu dia sebut secara umum. Lepas pada tu Abdullah bin Syaqiq ni tanya Aisyah tentang sembahyang sunat Nabi SAW. Dia kata, ni terperinci lah. Dia sembahyang sebelum zuhur 4 rakaat di rumah aku. Sembahyang sunat ni hak moleknya iaitu di rumah. Sebab apa? Nabi SAW dalam hadis yang lain ada sebutkan afdalus salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik sembahyang ialah sembahyang seseorang itu di rumah dia, kecuali sembahyang hak fardu. Maknanya kalau hak sunat di rumah dia. Sebab itu Aisyah kata Nabi SAW sembahyang zuhur 4 rakaat di rumah aku. Lepas tu dia keluar sembahyang dengan orang ramai. Hak ni di masjid, mana sembahyang fardu dengan orang ramai. Lepas tu dia balik pula ke rumah aku, dia sembahyang 2 rakaat. Dia sembahyang 2 rakaat pula. Dan dia bersembahyang dengan orang maghrib, mana sembahyang Jumaat lah. Lepas tu dia balik ke rumah aku, dia sembahyang 2 rakaat. Lepas tu dia sembahyang dengan mereka isyak. Kemudian dia masuk ke rumahku, dia bersembahyang 2 rakaat. Tengah malam pula dia sembahyang 9 rakaat. Termasuklah witir dalam hak 9 tu. Maknanya kalau hak 9 tu, kalau witir tu 3 rakaat, kita kata 6 lah hak sunatnya. Tapi Nabi SAW tidak buat tetap gini, macam-macam tu ada tu. Ini salah satulah yang disebutkan. Ada hak lebih pendek lagi daripada tu, ada hak lebih panjang lagi daripada tu, ada hak 11 rakaat, ada hak 9 gini, ada hak kurang lagi daripada tu, ada. Jadi mengikut kemampuan lah Nabi SAW buat gitu, nak tunjuk kepada kita lah, iaitu lagu ni pun boleh, ikutlah. Dan Nabi SAW bersemayang pada waktu malam lama, dia semayang dalam keadaan berdiri. Ada ketikanya dia semayang tengah malam, dia berdiri tu lama. Dan ada juga ketikanya Nabi SAW semayang tengah malam tu lama, dia semayang tu dalam keadaan duduk. Dia nak ceritanya di sini, iaitu semayang sunat ni boleh, ada pilihan. Kita nak semayang sambil duduk ke, nak semayang sambil berdiri ke, boleh. Dalam keadaan mampu pun boleh. Mampu kita berdiri,
Tapi berbeza dengan sembahyang fardu. Sebab kalau sembahyang fardu, kalau kita mampu berdiri, kita tak boleh duduk. Itu yang dia nak royak sini. Nabi SAW kalau dia baca sambil berdiri, mana dia sembahyang sambil berdiri, baca tu maknanya baca Fatihah itulah qiyam dia tu. Kalau qiyam dia tu dalam keadaan berdiri, dia akan rokok dan sujud dalam keadaan berdiri juga. Mana seperti kita sembahyang biasa itulah, rokok daripada berdiri, lepas tu sujud pun daripada berdiri. Begitu kalau dia sembahyang daripada awal tu dengan berdiri. Tapi kalau dia sembahyang daripada awal tu sambil duduk, dia akan rokok mana dalam keadaan duduk juga. Dan sujud juga dalam keadaan duduk. Begitu keadaan. Boleh dia. Ini satu cara. Satu lagi cara, iaitu dalam hadis-hadis yang lain disebutkan, ada ketikanya Nabi SAW, walaupun dia mulakan dengan sembahyang sambil duduk, tapi dekat dia nak rokok tu dia berdiri. Daripada berdiri itulah dia rokok dan sujud. Boleh juga. Nak ceritanya sembahyang sunat ni boleh macam-macam boleh. Dia ada keluasan lah, ada kemudahan untuk sembahyang sunat ni. Tidak seperti sembahyang fardu. Jadi kalau kita tengok hadis ni nampak macam mesti gitu. Kalau dia start dengan berdiri kak, kena rokok dan sujud sambil berdiri. Kalau dia sembahyang start tu sambil duduk, mana kena rokok dan sujud sambil duduk. Ini tidak mesti gini. Adalah dia buat lagu ni ada lagu tu. Tapi tidak semesti gini. Ada ketika dia buat lagu lain. Ni riwayat daripada Aisyah misalnya, dia kata dia tidak pernah sama sekali melihat Nabi SAW bersembahyang pada waktu malam sambil duduk, sehinggalah Nabi SAW ni tua. Baru dia nampak Nabi SAW baca sambil duduk. Yang ni baca tu baca Fatihah, baca surah tu lah sambil duduk. Sehingga apabila dia nak rokok, dia akan berdiri. Bila berdiri tu tidak rokok selalu, dia baca pula kira-kira 30 hayat pula, lepas tu baru rokok. Tu cara dia nya. 30 hayat pula baru rokok. Begitulah. Maknanya bebaslah. Sembahyang sunat ni dia nak cerita sini, dia nak ayatnya bebas. Dengan sebab itu semua ulama sepakat dalam masalah sembahyang sunat ni memang ada keluasan lah, ada keluasan. Kalau beza pun sikit-sikit lah, Lepas tu riwayat daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah SAW bersembahyang sebelum zuhur 2 rakaat. Tadi 4 rakaat. Mana ada Nabi buat 4 rakaat, ada hak buat 2 rakaat. Cuma dari segi hak ni kata dia lebih kuatnya hak 4 rakaat. Kalau ada 2 rakaat tu, itu jarang-jarang. Hak lebih biasa Nabi buat 4 rakaat. Itu orang Hanafi pegang lagu tu. Orang Syafi'i kata tak, serupa je. Hak 2 rakaat pun boleh, 4 rakaat pun boleh. Boleh berlaku. Serupa je. Tidak kata hak ni lebih pada hak ni. Cuma dari segi bilangan dia tu tentulah lebih. Kira-kiranya harapannya lebih lah pahala dia, sebab susah pun banyak. Tetapi dari segi Nabi SAW sendiri buat, dia buat berlaku. Misalnya dalam hadis ni sebut 2 rakaat pula. Lepas pada tu 2 rakaat. Lepas maghrib 2 rakaat di rumahnya. Dalam hadis ni nampak seseolahnya hak dia buat di rumah dia tu hak lepas maghrib 2 rakaat tu saja. Padahal tidak. Daripada hadis-hadis yang lain kita tengok, boleh dikatakan semua sembahyang sunat ni, rawatib ni dia buat di rumah. Jadi di sini kalau kita kata fi baitihi itu merupakan qaid kepada hak terdekat, iaitu sembahyang sunat selepas maghrib tu. Tapi kalau merujuk kepada semua, pada semualah. Hak lepas zuhur, hak sebelum zuhur, apa semua tu di rumah. Dan selepas sembahyang isyak dia sembahyang 2 rakaat. Nabi SAW tidak bersembahyang selepas jemaah kecuali apabila dia balik. Baru dia sembahyang 2 rakaat. Mana di rumah dia lah juga. Tidak sembahyang di masjid. Bukan makna tak boleh sembahyang di masjid, boleh. Hak lebih afdal. Sebab itulah dalam hadis tadi kan, inna afdalas salah salatul mar'i. Sembahyang yang paling afdal. Paling afdal, bukan makna tak boleh. Kalau sembahyang di masjid tu. Cuma afdal di rumah. Dan Nabi SAW pula kata, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kamu jadikan rumah kamu ni kubur. Sebab kubur kan tak mayan dah. Kubur kan tak mayan. Apa ni, ialah hadis-hadis yang seumpama itulah yang jadi khilaf pula ulama ni. Orang Hanafi kata, orang Malik kata tak ada dah sembahyang kubur ni, tak ada. Walaupun sembahyang banyak pun tak ada dah.
Kubur tu doa saja. Sebab dia pegang dengan hadis tu lah, hadis tu. Hadis tu. Sebab kubur ni orang tak sembahyang. Jangan kamu jadikan rumah kamu ni seperti kubur. Sebab kubur tu, orang hak dalam kubur tu, kau hak mati tu tak sembahyang. Dan orang lain pun orang tak sembahyang di kubur ni. Gitu. Dia faham gitu. Jadi rumah tu jangan buat lagu tu lah. Kena ada lah setengah-setengah sembahyang tu dia yang dibuat di rumah. Maksudnya. Tapi Imam Syafi'i, Imam Ahmad kata kalau tak ada sembahyang di rumah ni, misalnya di masjid kau sembahyang jenazah tu, pergi kubur boleh sembahyang. Boleh. Sembahyang di kubur tu boleh. Hak maksud sembahyang hak tak boleh ni sembahyang gapo dia? Sembahyang sunat ni maksud Nabi tak sebui sepuluh kubur, 10 orang dalam kubur tu maknanya. Tak ada dalam sembahyang. Dia faham gitulah. Dari segi sembahyang jenazah di kubur tu ada, dia kata. Ada. Sebab dia adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi sembahyang. Imam Malik kata hak tu khusus dengan Nabi, dia kata. Kita tidak. Macam-macam lah takwilannya. Supaya juga sembahyang ghaib ke apa kan, sembahyang jenazah ghaib ni. Syafi'i terima. Dia tu tak terima. Tak ada sembahyang ghaib ni. Jadi khilaf lah. Khilaf. Kalau kita perhatikan di sini, selepas maghrib, sebelum maghrib tak ada. Selepas isyak, sebelum isyak tak ada. Hak asar tu tentu dah lah hak tu. Sebelum asar, selepas asar tu tak ada. Hak selepas subuh tu pun tentu dah, kita kata sebelum subuh tu ada. Tetapi hak lain-lain tu, hak situ pun ada perincian. Dengan sebab itu ramai juga ulama mengatakan sembahyang sunat maghrib tu tak ada. Ada dalam hadis pun dia kata itu sudah mansuh, kata dia. Sudah mansuh. Ni orang Hanafi pegang lagu tu lah. Orang Syafi'i tak. Dia kata ada sunat qabliyah maghrib. Isyak pun ada juga. Kecuali hak asar dengan subuh tu. Sebab apa? Dia pegang dengan hadis baina kulli adzanain salatun. Dia pegang dengan itu. Di antara dua azan itu ada sembahyang. Di antara dua azan ada sembahyang. Dua azan tu maksudnya azan hak ban hak derah tu. Azan yang kedua tu qamat. Di antara dengan azan baina kulli. Di antara setiap dua azan. Termasuklah maghrib kau, isyak kau. Dia pegang dengan umum hadis itu. Orang hak tak saya pegang hak tu, dia kata tak ada tu, dia tengok, cuba tengok hadis hak sebut secara terperinci ni. Ada ke sebut? Tak ada. Bila tak ada, tak ada lah. Hak tu umum tu. Umum. Tak boleh kita pakai hak tu. Dia kata itu masalah khilaf juga. Masalah khilaf juga. Masalah apa ni qabliyah maghrib ke apa tu ada dalam Muslim ke apa pun ada. Jadi tidak perlu bertegai lah. Tidak perlu bala. Nak buat-buat lah, tak saya buat sudah begitulah. Benda ada. Riwayat daripada Aisyah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Waktu dia tak tinggal. Maknanya lebih ditakkidkan, lebih dikuatkan lagi, ditekankan lagi daripada hak lain-lain. Hak ni. Dalam banyak-banyak sembahyang rawatib ni, orang panggil rawatib ni, sembahyang mana hak paling ditekan sekali? Sembahyang sunat subuh. Hak rekah sekali. Hak tu. Lepas tu baru pergi hak lain. Baru pergi hak zuhur ke apa ke. Lepas tu dalam banyak-banyak semua sunat ni hak sunat. Sunat, tidak kira hak rawatib, semua sunat. Hak mana hak paling afdal? Kepada orang yang kata sembahyang witir tu sunat, dia kata witir tu hak paling lebih, paling ditekankan. Lepas pada tu sembahyang sunat subuh tu. Gitu. Lepas pada tu baru hak lain-lain. Kalau hak umum. Tapi kalau hak antara sembahyang hak rawatib ni, hak paling afdal semua. Boleh kata semua kata sembahyang sunat subuh. Hak tu hak payah sekalinya pun. Walaupun rekah Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan itu ajar tu. Rekah. Subuh tu sendiri tu pun jadi payah. Subuh tu sendiri, usahakan sunat subuh tu. Kepada umum. Kepada umum gitulah. Pasal apa? Pasal masa tidur kan tengah sedap tidur. Lepas pada tu 2 rakaat sunat subuh. Dia mari bak suku. 2 rakaat sunat subuh.
Nabi SAW kata Aisyah tidak menjaga mana-mana semaya sunat seperti dia jaga semaya sunat dua rakaat sunat sebelum subuh. Tak ada dia jaga sampai setara tu. Jaga benar. Dan dia pun tekan orang lain. Dia galakkan orang lain supaya semaya hak tu. Jangan tinggal. Dengan sebab itu kita tengok orang Hanafi kuat benar pegang hak ni. Sebab mereka anggap ini wajib. Wajib bukan sekadar sunat. Sunat saja tak wajib. Tapi bukan semua ulama dia lah kata wajib. Ada pecah-pecah jugalah, bagi juga pokok dia tu. Tapi kalau semaya witir tak ada boleh katakan khilaf pokok dia tu. Semua kata wajib. Semua kata wajib. Hak ni ada lagi khilaf. Tapi ramai pokok dia kata wajib lah. Dengan sebab itu kalau kita tengok orang Hanafi ni kan, dia dah semaya subuh tu dia semaya lewat. Cerah lah. Orang panggil, bahasa kita panggil pada waktu cerah tanah. Tu cerah tanah, itu isfar. Waktu tu dia semaya tu. Mana dia bangun tu, dia semaya sunat dulu, tak boleh. Walaupun lewat pun kena sunat dulu. Kalau semaya fardu, kita pergi negeri dia, orang-orang di masjid negeri-negeri hak mengamalkan mazhab Hanafi ni, kita tengok tu imam duduk semaya fardu, duduk baca, dia balik belakang duduk semaya sunat ni, cepat. Dia semaya juga sunat. Tidak kata pergi selalu dengan tu imam. Tu dia. Dengan sebab itu digalakkan orang-orang dia, digalakkan makna baca tu imam tu baca panjang sunat subuh tu. Semaya fardu subuh tu baca dia. Supaya apa? Supaya dah orang balik belakang ni. Dah. Begitu. Sebab dia penting sangat tu. Tak boleh lah. Sampai kena qadha lah. Kalau tinggal tu sunat subuh tu, qadha masa lain lah. Masa mana-mana. Tak apa. Masa hak boleh. Dia kena qadha lah. Orang dia paling kuat. Kalau bab sembahyang rawatib ni memang kuat. Sembahyang sunat ni kuat banyak. Orang Hanafi. Orang Syafi'i tidak gitu, dia banyak kenda situ. Kenda. Lepas pada tu semaya ringkas, semaya 2 sunat subuh ni ringkas. Nabi SAW semaya cepatlah. Sehingga Aisyah kata, aku fikir, adakah Nabi SAW ni baca Ummul Quran, yang ni Fatihah, baca kau tidak ni? Fatihah ni. Dia surah macam tak baca dah. Cepat sangat ni. Gitu. Di sini ada macam-macam pendapat. Ada yang mengatakan sunat subuh ni tak baca, Fatihah pun tak baca. Dia pergi hak ni, Fatihah pun tak baca. Ikut nak baca mana-mana, inna atainaka dah boleh. Asalkan baca mana-mana, mereka tak baca tak apa. Tu la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, itu hak ni kecuali hak ni. Hak ni kecuali. Ada yang berpendapat begini, iaitu tak baca langsung. Mana Fatihah tu? Imam Malik kata semaya sunat subuh ni Fatihah saja. Tak ada dah surah ni. Surah tak ada. Tu. Sebab apa dia pegang dengan hak tu lah, hadis hak banyak tadi tu kan, iaitu tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak baca Fatihah. Apa nama? Kalau nama sembahyang kena ada Fatihah. Sekurang-kurang dia pegang hak tu. Tetapi jumhur ulama kata baca juga. Baca juga. Iaitu seperti kita tengok hadis Abu Hurairah kemudian, Nabi baca dalam 2 rakaat sunat subuh tu qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Maknanya hak tu paling ringkas dah tu kiranya. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah kata dia berasa macam Nabi sallallahu alaihi wasallam tak baca Fatihah. Nisbah dengan hak lain-lain semaya, hak sepanjang malam tu, hak dia duk tengok Nabi duk semaya tu lama-lama. Hak ni cepat dia semaya. Macam tak baca Fatihah. Bukan makna tak baca Fatihah sungguh. Ni hak jumhur ulama takwil. Sebab apa? Sebab ada disebut baca qul ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun lepas Fatihah lah. Dia kata betul. Ada juga hak kata sunat subuh ni molek panjang, baca panjang molek. Itu pendapat Imam Tahawi.
Dia kata panjang. Tapi iyalah, begitulah. Kalau kita nak ambil hak kurang lah, paling kurang kita kata hak Imam Malik tu molek lah, iaitu baca Fatihah saja. Siapa tak baca langsung tu tak molek juga, kita kata. Bacalah Fatihah saja. Tetapi kalau lega sikit, misalnya Tok Imam tak mari lagi, kita boleh bacalah kuliah tu, qul huwallahu ahad. Ataupun kalau lama lagi kita sudah bangun dah, kita nak baca panjang, boleh pakai belakang ni, boleh pakai belakang. Bahkan pendapat hak mengatakan tak baca langsung Fatihah tu, boleh baca hak mana-mana, hak pendek 2 ayat, 1 ayat pun boleh. Mudhammatan, baca hak tu. Rokok tak? Boleh. Terutama bagi orang yang mengikut mazhab Hanafi itu, sebab dia tidak wajib baca Fatihah tu. Bukan merupakan rukun. Baca Fatihah tu tidak merupakan rukun sembahyang bagi dia. Dalam keadaan dia nak gaduh tu imam ni nak rokok tadi lagu mana, dan dia tu kena sembahyang sunat subuh, adakah baiknya kalau dia ikut hak ni? Hak kata tidak kena Fatihah tu nak berhabis tu lama juga. Ikutlah. 3 ayat kau sekurang-kurangnya kalau nak cukup satu surah, 3 ayat. Hak tu surah Al-Kautsar itu. Kalau tidak pun Mudhammatan saat ni lah. Rokok selalu. Boleh jadi. Tapi tak molek buat begitu. Hak moleknya hak sederhana lah, hak sederhana. Hak ramai-ramai buat ni, baca Fatihah dan baca surah, hak rekah-rekah. Begitu. Lepas tu cerita Bilal, dia nak pergi cerita kepada Rasulullah tentang sembahyang subuh ni. Tiba-tiba Aisyah ada royak gapo-gapo ni ke dia ni, tanya dia tentang apa-apa ni. Jadi lambatlah dia hanya lambat nak pergi royak kepada Nabi SAW. Nabi duduk dalam rumah dia. Jadi sehingga jadi cerah dah subuh. Mana subuh tu ada lagi, cuma cerah benar. Fa asbaha jiddan. Bilal pun mari royak sembahyang. Lepas pada tu disusulinya pula royak tu, azan di situ bukan makna taba'a azanahu. Azan di situ daripada azana, makna memberitahu. Lepas tu dia mari royak pula. Lewat dah ni. Nabi tak keluar apa juga lagu tu. Jadi bila dia keluar, dia royak Bilal, jadi macam dia menyatakan keuzuran dia lah, alasan dia lah apa yang jadi dia mari lambat ni royak ke Nabi ni. Iaitu Aisyah ni duduk tanya dia apa-apa, ada lah benda dia tak sebut di sini. Jadi siapa dia tu terhalal lah untuk nak pergi cerita kepada Nabi SAW. Nabi pula bila dia royak gitu, dia kata lambat keluar tu. Setelah dia pergi royak, Bilal pergi royak pun dia lambat juga tu, dia kata aku duduk sembahyang. Lepas tu Bilal kata lewat benar ni, cerah benar ni kita ni, kata dia. Nabi SAW kata kalau cerah lagi pada ni pun aku tak tinggal, aku akan sembahyang juga. Situlah ulama-ulama kata sembahyang sunat subuh ni paling perlu dijaga. Antara banyak-banyak sembahyang sunat tu kuat sangat. Dia kata kalau cerah lagi pada tu aku tak tinggal, bahkan aku akan sembahyang dengan comel, dengan molek. Aku akan tetap mengerjakannya, yang ni 2 rakaat tu dengan comel, dengan molek. Jadi comel molek tu lagu mana? Hak dia sembahyang, Aisyah kata cepat tadi tak comel kan? Comel tu cara dia tu, cara sembahyang sunat subuh tu. Sunat subuh tu comel dia tu iaitu pendek. Tapi pendek pun dalam bacaan yang sempurna lah, bacaan yang sempurna. Seperti kita kata tadi, baca Fatihah jugalah waktu hak molek. Sekurang-kurangnya kalau kita kata la salata kamilah, tidak ada sembahyang yang sempurna, maknanya tak sempurna lah kalau tak baca Fatihah. Apa lagi kalau kata tak sah sembahyang kalau tak baca Fatihah, lagi berat hak tu. Mana kita ambil kira hadis tu, kita bacalah. Lepas tu riwayat daripada Abi Hurairah, kata dia Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu tinggal 2 rakaat ni walaupun kamu diserbu oleh kuda. Walaupun kamu dirempuh oleh kuda musuh ni mari ni, mari kuda ni dalam keadaan takut lah, kita kata mari dengan derah ni, tepuh kita tak tu kalu lah.
muka kuda. Dalam keadaan lagu tu pun Nabi tak boleh tinggal. Hak tu pokok dia kata wajib tu. Pokok Hanafi kata wajib tu, inilah alasan dia. Walaupun kamu dirempuh, ditepuh, diserbu oleh kuda. Itu satu makna. Maknanya musuh mari serang kamu dengan kuda. Kalau kuda tepuh ni boleh mati kalau kuda derah tepuh. Orang tu mana kalau dia duduk cacat tu, kuda tepuh tu boleh mati orang. Kuatnya. Makna setahun tu pun Nabi suruh semuanya. Itu satu makna. Yang kedua, walaupun kuda menghalau kamu, walaupun kuda menghalau kamu. Di sini dia sebut dalam syarah ni muka surat 380. Khalil Ahmad ni, Syekh Khalil Ahmad ni dia tulis Badlul Majhud, kemudian daripada pengarang Aunul Ma'bud tu tulis. Aunul Ma'bud tu aliran ahli hadis. Badlul Majhud ni aliran Hanafi. Ahli hadis pengarang Aunul Ma'bud tu tulis, dia kata berhubung dengan makna hadis ini diambilnya daripada Syekh Nazir Hussain Ad-Dihlawi. Nazir Hussain ni imam ahlul hadis di benua kecil India. Tu kita kena tahu sejarah. Apa saja dia sebut sini, Nazir Hussain ni adalah imam ahlul hadis. Semua ahli hadis hok tak ada mazhab ni sana ni anggap dia tu imam. Memang orang hebat lah, alim besar lah. Alim besar. Dan dia ni anak murid kepada Shah Abdul Aziz juga. Anak murid kepada Shah Abdul Aziz. Shah Abdul Aziz tu anak murid kepada Shah Waliullah, ayah dia sendiri. Ni satu aliran ahli hadis, Shah Waliullah, Shah Abdul Aziz, Nazir Hussain begitu. Satu lagi Shah Waliullah, Shah Abdul Aziz, dia pergi Shah Ishaq. Ni aliran, satu aliran lagi. Tu dia dua aliran pengajian hadis di India. Hak ni orang panggil aliran ahli hadis. Hak ni soal lagi tu aliran Diobandi. Aliran Dioban, ulama-ulama Dioban. Jadi Syah Ishaq tu turun lagi Qasim Nanutwi, pengasas Darul Ulum Dioban. Lepas tu turun sampai kita ni lah. Hak soal lagi tu aliran Nazir Hussain. Anak tok gurunya tok guru sama. Sebab itulah orang panggil Syah Abdul Aziz itu Musnadul Kul di sana. Tok guru bagi semua aliran. Anak Syah Waliullah tu. Semua aliran hadis di India ada dia tu, tok guru nombor satu. Temu situlah. Lepas tu baru dua aliran ni ada. Tapi hak asalnya mari daripada Syah Waliullah. Sebab tu Syah Waliullah ni orang ingat sangat. Keluarga dia itulah yang menghidupkan ilmu hadis sana. Sebelum dia tu ada dah tapi tak kemah. Selepas dia tu baru kemah. Dan lahir aliran pengajian hadis. Dua aliran pengajian hadis yang besar ni lahir daripada keluarga dia. Kalau silsilah sanad hadis ni siapa situ? Tak pergi ke orang lain. Hak jadi berkat tu Tuhan bui selama mana dia bandi ni pula ni. Hak ni dia bandi Syekh Zakaria, dia bandi Syekh Fakhruddin, hak alim-alim mengarang kitab besar-besar tu yang orang kagum baca aliran dia bandi. Ataupun aliran ahli hadis, semuanya bertemu. Temu atas ni Syah Waliullah pula. Sebab itulah orang hormat sangat kepada Syah Waliullah. Aliran ahli hadis ni ramai pula lah. Nawab Siddiq Hasan Khan. Tu banyaklah mengarang tafsir hadis gapo. Tu aliran ahli hadis. Ni bawah pada Nazir Hussain lah, bawah. Lepas pada tu ni pengarang Aunul Ma'bud Syarah Abu Daud. Lepas pada tu pengarang Sunan Tirmizi, Tuhfatul Ahwazi, aliran ahlul hadis lah. Tu aliran ahlul hadis. Ramai. Lepas tu Maulana Wahiduz Zaman yang terjemah Sunan Sittah tu dalam bahasa Urdu semua sekali. Dan dia buat kamus hadis. Dia buat bab Quran. Quran ni kan tak ada bab. Dia buat bab. Ayat-ayat berkenaan dengan sembahyang ni bab. Ayat-ayat berkenaan dengan ni dia buat. Tapi dia hidup dia 5 minit kata dia. Kalau nak jumpa dengan dia 5 minit. Lepas pada tu dia akan tinggal. Dia tulis dah pintu rumah dia tu. Tak boleh kecek banyak tak sih dia. Rugi masuk. Tapi dia buat tu memang
Memang orang boleh tengok lah hasil dia tu. Lepas dia mati orang boleh tengok. Dia 5 minit lah tulis dah. Pintu muka pintu rumah dia tu. Kalau nak gapo-gapo pun sekat 5 minit. Tak boleh lebih daripada tu. Kalau duduk lagi pun dia akan tinggal. Dia akan tinggal. Ikut mung lah. Dia pesen lagu tu. Kalau orang ajak-ajak tak pergi. Dia ni. Maulana Wahidul Zaman. Ini semua ni aliran Ahlul Hadis. Kalau aliran Deobandi pula Anwar Shah Kashmiri. Syekhul Hind. Ni semua orang besar-besar belakang tu. Qasim Nanutwi, Rashid Ahmad Gangguhi, Syekh Zakaria. Orang amal lah. Orang-orang alim besar ni. Kalau nak kira lebih ramai, hak ni, hak Deobandi. Lebih ramai. Dan sistem pengajian dia pun lebih kemah. Ni dia sebut. Dia marah ni. Ni. Tak apalah, kita baca sikit. Dia kata, mengikut Nazir Hussein, la tatruku rak'atayil fajr wa in dafa'atkumul fursan ay fursanun lirrahil. Yani in hana waqtu rahilil jaysh wa sara al jaysh wa ujjila ataupun wa ajila lirrahil fala tatrukuhuma. Susah makna. Iaitu Syekh Nazir Hussein kata, jangan kamu tinggal 2 rakaat sunat subuh ni walaupun kamu dihalang, walaupun kamu ditolak, dipaksa, ditekan oleh orang-orang yang berkuda untuk berangkat. Yang ni bila tiba waktu berangkat, supaya kita katalah ni mula sampai dulu dia kuda, kita kata gini, bah nak jalan dah pek dah, kita kata walaupun dalam keadaan lagu tu orang nak tinggal ni, kamu kena maya juga. Gitu maksud dia. Wa in taradatkumul khail, walaupun kamu didesak oleh kuda yang akan berangkat dalam kumpulan tu, mana kamu tinggal seorang lah, tinggal seorang. Kalau tidak pergi cepat sekali dengan orang tu, walaupun dalam keadaan tu kamu kena semayang. Itu mengikut Nazir Hussein. Lepas pada tu, makna yang kedua bagi hadis ni, walau taradatkumul khail, makna yang kedua ini diambil daripada Syekh Hussein bin Muhsin Al-Ansari Al-Yamani. Ni orang Arab Yaman, orang alim besar, anak murid kepada Syaukani yang pergi ke India atas jemputan Nawab Siddiq Hasan Khan. Nawab Siddiq Hasan Khan ni dia menikah dengan raja. Bini dia tu raja, kaya lah. Dia antara jasa dia panggil orang alim Arab, anak murid Syaukani pergi ke India mengajar hadis di sana. Ramailah ulama-ulama sana hak ngaji dengan dia ni pun. Ni pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua tadi seperti yang kita bagi tadi. Makna hak kita bagi tadi. Yani in taradatkumul khail ay khailul adu. Maknahu idza kana ar-rajul mathalan hariban min al-adu wal adu yarkabu farasahu liyaqtulahu fala yanbaghi lil matlub tarku rak'atayil fajr. Gitu. Maknanya kalau seseorang tu misalnya dalam keadaan dia duduk lari kepada musuh ni, musuh tu naik kuda dia nak bunuh dia, kejar dia, dalam keadaan lagu tu pun orang yang dikejar saat ni dia tak boleh, jangan tinggal sembahyang sunat subuh ni. Siapa setara tu, walaupun kamu dirempuh oleh kuda musuh. Kita terjemah tadi tu mengikut hak yang kedua tadi. Hak yang pertama tu hak Nazir Hussein. Lepas tu dia mari lagi hak lain. Hak yang ketiga tu lebih kurang hak yang kedua juga sebenarnya. Tak apalah. Nabi SAW selalu baca dalam 2 rakaat sunat subuh tu amanna billah. Ni dia tidak ambil awal ayat lah, dia ambil hak tengah. Tapi ayat tu lah dalam rakaat yang pertama hak ni, dalam rakaat yang kedua amanna billahi wa syahad bi anna muslimun. Dalam riwayat asal lagi tu riwayat Abu Hurairah, hak tu dengan lengkap lah daripada awal. Iaitu dia dengar Nabi SAW baca dalam 2 rakaat sunat subuh, qul amanna billah. Hak tu baru awal. Hak tadi kan amanna, gitu selalu. Ni qul amanna billah wa ma unzila alaina. Itu dalam rakaat yang pertama. Dalam rakaat yang kedua Rabbana amanna bima anzalta. Qul, katakanlah amanna, kami beriman dengan Allah
dan apa yang diturunkan kepada kami, yakni Quran ataupun kitab lah. Dalam rakaat yang pertama. Dalam rakaat yang kedua, Rabbana, Tuhan kami, amanna, kami beriman dengan apa yang Engkau telah turunkan, dan kami telah mengikut Rasul ini. Faktubna ma'asyahidin, maka kamu catatlah kami ni, nama kami ni bersama-sama dengan orang-orang yang menyaksikan, orang yang menjadi saksi. Ataupun dia baca inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tusalu an ashabil jahim. Kami utuskan engkau membawa kebenaran, sebagai membawa berita gembira dan sebagai membawa ancaman, dan engkau tidak akan ditanya tentang penghuni neraka. Syakkad Darawardi syak dalam meriwayatkan hadis ini, sama ada dia baca Rabbana amanna ataupun inna anzalna, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Antara dua itulah dia syak, perawi ni syak. Maknanya dia baca ringkas lah. Gitulah. Apanya kita sekat itulah dulu malam ni. Wallahu a'lam.